Setiap tahun, ada pelancong asing yang sengaja merancang perjalanan ke Malaysia hanya untuk 1 bulan tertentu, Ramadan. Bukan musim cuti sekolah, bukan musim perayaan besar, tetapi bulan di mana orang menahan lapar dan dahaga sepanjang hari. Logiknya, kalau mahu bercuti, pilih masa yang restoran buka sepanjang hari. Pilih masa orang lebih bebas makan dan bersantai. Tetapi mereka memilih sebaliknya. Mereka datang ketika orang berpuasa. Kenapa? Adakah kerana makanan? Itu mereka boleh rasa di luar Ramadan. Adakah kerana budaya? Budaya boleh dipelajari melalui buku dan video. Atau ada sesuatu yang tidak boleh dirakam kamera, tetapi hanya boleh dirasai. Menariknya, ramai daripada mereka sendiri tidak tahu jawapannya pada awalnya. Mereka cuma dengar satu ayat yang berulang kali disebut oleh pelancong lain. Kalau mahu faham Malaysia, datang masa Ramadan. Apa sebenarnya yang membuat bulan ini begitu berbeza secara psikologi? Manusia sentiasa mencari pengalaman yang memberi makna, bukan sekadar hiburan. Di negara yang serba moden dan pantas, kehidupan sering bergerak tanpa henti. Makan jadi rutin, berkumpul jadi jarang. Interaksi spontan semakin berkurang. Apabila pelancong melihat suasana berbuka di Malaysia, mereka melihat sesuatu yang hampir hilang di tempat asal mereka. Komuniti yang masih hidup, mereka melihat orang yang lapar sepanjang hari, tetapi masih mampu tersenyum dan berbual dengan sabar menjelang maghrib. Mereka melihat ribuan manusia menunggu dalam 1 detik yang sama. Dan apabila azan berkumandang, bukan sahaja makanan yang dinikmati, tetapi rasa syukur yang dikongsi bersama. Ada pelancong yang berkata, "Saya tak pernah lihat orang makan dengan rasa sebegini." Kenapa? Kerana dalam sains tingkah laku, pengalaman yang melalui proses menahan diri akan menjadikan ganjaran. Itu lebih bermakna. Puasa mencipta ruang emosi dan berbuka menjadi simbol kebersamaan. Tetapi yang benar-benar membuatkan mereka terkesan ialah cara orang Malaysia melayan orang luar. Tanpa perlu dijemput secara rasmi, pelancong boleh duduk semeja. Tanpa soal panjang, mereka diberi kurma dan air. Mereka bukan sekadar memerhati, mereka dilibatkan. Di situlah berlaku sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar culture shock. Ini adalah ras dimiliki. Kalau di Malaysia gimana bang? Apa ada rebutan takjil sama non-Islam? Jadi gini, saya pun tak tahu di Malaysia ni ada tak war takjil, war takjil. Jadi saya tak tahu di Malaysia itu ada tak rebutan takjil atau war takjil ni, kerana saya ni memang asli Indonesia. Itulah kadang kita orang Indonesia ni ketika mendengarkan ada orang yang bercakap bahasa Melayu, kebanyakan dari kita itu mengira orang-orang ni, orang yang menggunakan bahasa Melayu ni dari Malaysia, padahal tidak. Jadi tak akan lelah saya menjelaskan bahawa di Indonesia juga ramai orang-orang Melayu, baik dari yang ada di Pulau Sumatera ataupun Kalimantan. Kalau saya sendiri, saya itu Melayu yang ada di Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Lingga. Makanya saya faham di Indonesia ni sedang ada war takjil ni. 6 tahun di Malaysia dan ini pengalaman pertama aku untuk berburu takjil dan berbuka puasa bersama di sini. Jujur ya, menurutku bulan Ramadan di Malaysia tahun ini seru sekali. Ikut keseruan cari makan untuk berbuka itu ternyata jadi pengalaman yang unik. Aku baru sadar ternyata banyak jenis makanan yang belum pernah aku cobain juga, dan vendornya berjejer dari ujung ke ujung. Dan juga di sini kalau mau antri pesan makanan semuanya tuh sopan dan tertib. Aku sama Jun enjoy banget lihat kiri dan kanan buat milih makanan, sampai bingung mau beli apa buat jemput bernanti. Karena benar-benar sebanyak itu yang mereka jual, semuanya unik-unik. Ada ayam kepak mail, pisang matcha, dan kue-kue lainnya. Habis muter-muter, alhasil aku beli juga sebanyak ini. Setelah itu lanjut naik LRT untuk ke lokasi berbuka bersama di depan bangunan Sultan Abdul Samad. Begitu sampai, aku langsung gelar alas untuk duduknya. Rasanya tuh seru sekali ya bisa ngikutin momen seperti ini di negara tetangga. Dengan latar bangunan Sultan Abdul Samad yang megah dengan menara jamnya, suasananya terasa ikonik banget. Orang-orang duduk berkelompok di atas tikar, ada yang datang bareng keluarga, teman, dan juga pasangannya. Suasananya santai, orang ngobrol pelan sambil menunggu waktu azan. Nah, pas jam buka tiba, aku juga ikutan makan bareng mereka semua. Di sini, aku beli nasi ayam kunyit yang gurih dan wangi, apam balik, dan risol yang masih garing. Makan di tengah lapangan luas bareng ratusan orang dengan latar bangunan ikonik yang menyala cantik waktu malam. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah jadi biru gelap. Lampu-lampu bangunan pun mulai menyala, bikin suasana makin hangat dan cantik banget di sini. Dan jujur, ini jadi salah satu pengalaman Ramadan yang paling berkesan buat aku selama di Malaysia. Every masjid in Malaysia, they will open the iftar every day for public.
This is the basic chicken right here. Tofu. Not bad, very good. Kita dah sampai ke bazar apa? Bazar Putrajaya ke? Yes, Bazar Putrajaya. Yang ni Nura tengok. Ha. Cikgu Korea. Ada satu kawan lagi tu sentiasa lambat. Sentiasa lambat. Hari ni Nura saja saya makan apa? Saya penyet tu. Ayam penyet. Sambal boleh bagi lebih sikit. InsyaAllah tak hujan ya guys. InsyaAllah. Tengok lambat. Tada! Ni je yang macam I boleh rembat. Gua ayam gepuk. Apa? Popia Popia. pedas. 맛있을 거예요. 아마 저 아직 안 먹어봤어요. Ormayo? Oh. Follower saya suruh saya baca doa sebelum berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma lakasumtu apa? lakasumtu Lakasumtu wabika amantu. wabika abantu. Panjang. Pendek tak? Bismillah je. Boleh lah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Oh macam tu je. Oh, amin. Ni kuih aku guys, kuih aku. Dapat make up dulu. Tambah kepedasan. Salam maghrib. Solat maghrib. Bye. Jumpa 5 minit lagi. Semua sudah. Dadah. Hari ini kawan saya ask me to go masjid untuk buka puasa. Sekarang saya get ready. Saya tak pernah cuba pakai tudung by myself. Iroke. Saya tak Muslim, tapi kawan saya cakap foreigner should pakai tudung juga when go masjid. 이렇게. 여기도 봐? Okay. Not bad. Ikan berapa? 100. Suddenly hujung. Cepat. Sila masuk. Kawan saya. Yeah, kawan Tara. 2 tahun. So big. Yeah, so big. The most big mosque in Kuala Lumpur. So usually normally on Ramadan 30 days reading this Quran. You did it sudah? No, not yet. I just read the Quran every day. Kalau tak boleh okay je. Tak boleh okey je. After azan we can eat this. Hari ni buka puasa dengan Tara. Pulut kelapa. Pulut kelapa. Sikit pedas. Sedap. Pedas. Sedap gila. Bubur lambuk. Bubur rambut. Lambuk. Lambuk. Bubur lambuk. Semua sedap. Dadah. Makan. Thank you. Bukan biasa. Dia pedas semua rasa ada. Ada daging. Ada daging. Di dalam daging. Masak lemak. Masak lemak, my favorite. Tak pedas. Sosok lah. Sikit lah. Itu hari ini makan malam. How can I say? It's free for everyone. Semua Semua orang donate. donate. Datin, Datuk. Tidak tak makanan semua sedap. Semua Nanti sedap. datang lagi. Semua Oh. sedap. Terima kasih Ali. Hai, baik. Bye Tara. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Mungkin inilah sebab sebenar mereka memilih Malaysia. Bukan kerana kemewahan. Bukan kerana promosi pelancongan. Tetapi kerana di sini, Ramadan bukan sekadar ibadah peribadi, ia pengalaman kolektif. Dalam dunia yang semakin individualistik, suasana berbuka di Malaysia memberi sesuatu yang sukar dijelaskan. Rasa menjadi sebahagian daripada keluarga, walaupun hanya untuk satu petang. Persoalannya sekarang, adakah kita sendiri masih melihat keindahan itu? Atau kita terlalu biasa sehingga lupa bahawa ada orang yang terbang beribu kilometer hanya untuk merasai apa yang kita lalui setiap tahun. Kerana mungkin, kekuatan sebenar Malaysia bukan pada apa yang kita tunjuk, tetapi pada apa yang orang lain rasa ketika berada di sini. Terima kasih kerana menonton.